Ibu Yulia, YouTuber dari Jakarta, pernah menjumpa Ryan beberapa tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel saya Raiman Don. Okey, nama saya Muhammad Raiman. Okey, tajuk saya hari ini adalah kita bersaudara. Kala Papa dan Mami mendapat mesej daripada Ibu Yulia di Jakarta yang Ibu Yulia ingin segera datang ke Malaysia untuk bertemu dengan pakar-pakar di beberapa hospital swasta yang dicadangkan. Jadi, Ibu Yulia memberi nama sebuah hospital di Melaka untuk mendapatkan khidmat pakar. Malangnya, tarikh tidak sesuai, sedangkan Ibu Yulia terpaksa mendapatkan khidmat segera dari pakar-pakar perubatan. Akhirnya, Papa dan Mami mencadangkan sebuah hospital yang lain dan Ibu Yulia berhubung dengan hospital tersebut dari Jakarta. Kita ketahui ramai rakyat Indonesia datang berubat ke Malaysia seperti ke Pulau Pinang, Melaka, Kuala Lumpur dan lain-lain lagi. Mereka mengatakan bahawa layanan pakar-pakar dalam hospital Malaysia sampai kepada keperluan mereka dan keputusannya cepat. Jadi, Ibu Yulia tiba di KLIA pada kira-kira jam 12 malam disambut oleh Papa dan Mami. Ibu Yulia hanya datang berseorangan kerana keluarganya ada urusan penting yang lain. Dan pada malam itu juga, Ryan, Papa dan Mami membawa Ibu Yulia bermalam ke rumah kami. Keesokan harinya, Papa dan Mami membawa Ibu Yulia ke KPJ Tawakal di Kuala Lumpur untuk mendapatkan pemeriksaan daripada doktor-doktor pakar. Ini adalah rutin check-up biasa saja kerana Ibu Yulia inginkan keputusan yang pantas dari pakar-pakar berkenaan. Ibu Yulia telah dimasukkan ke dalam ward dan beberapa ujian telah dibuat oleh pakar-pakar tersebut. Papa dan Mami berulang-alik dari Seremban ke hospital untuk memastikan segala keperluan disediakan dan memberi sokongan moral kepada Ibu Yulia. Ibu Yulia telah dibenarkan keluar daripada hospital dan satu berita baik kalian, beliau disahkan tidak menghidapi penyakit-penyakit yang berbahaya bagaimana yang dirisaukan sebelum ini. Beliau sangat gembira, begitu juga dengan kami. Sebelum pulang ke Indonesia malam itu juga, Ibu Yulia beli jajan untuk anak-anaknya di Maidin, Jalan Masjid India, melalui pasar malam di Jalan Tar. Ada semangka, ada tiga. Ibu Yulia dapat menyaksikan makanan-makanan yang dijual. Ada makanan yang seolah-olah sama seperti di Indonesia tapi tak serupa. Hujan lebat baru berhenti, tapi orang mula ramai. Pelancong-pelancong asing ramai kelihatan. Pasar malam Jalan Tar ini memang dikenali ramai. Nasi lemak bungkus daun pisang pun ada. Netizen semua, lihatlah rakyat Malaysia, Indonesia bersaudara. Dia dah termadu.
Jumaidin, Jalan Masjid India. Membeli coklat untuk anak-anaknya. Makan di Hamidiyah. Hamidiyah, Cawangan, Jalan Masjid India. Ternyata setelah diperiksa di sana, kesehatan saya tak masalah besar. Alhamdulillah, setelah diperiksa lengkap 3 hari semuanya sudah keluar hasilnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi hari ini bisa balik lagi ke Indonesia. Terima kasih doanya teman-teman YouTuber Indonesia, Elsa, Kapten, sama Bang Indra. Saya beberapa kali sempat lihat video-videonya yang ke Malaysia, dan makasih banyak sudah ikut mendoakan. Alhamdulillah kesehatannya ternyata tidak seburuk yang dipikirkan. Terima kasih teman-teman doanya. Sampai jumpa. Untuk pengetahuan netizen Indonesia atau oknum yang selalu mencela Malaysia, ketahuilah bahawa kami rakyat Malaysia akan sentiasa membantu saudara-saudara kami dari Indonesia, kerana rakyat Malaysia yakin hubungan dua hala antara dua negara ini patut dipelihara sampai bila-bila. Kita bersaudara kalian. Ibu Yulia pulang ke Indonesia. Semoga ibu sihat selalu. Itu je lah video saya kali ini. Kita bersaudara kalian. Okey, sekarang jangan lupa subscribe, tekan like, share dengan kawan-kawan kalian Okey, so jangan lupa tengok orang iman dulu lagi Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di next video.